Tiga kawasan di Kedah iaitu Pokok Sena, Pendang dan Baling mengalami gelombang haba apabila merekodkan suhu maksimum harian melebihi 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sekaligus berpotensi memberi kesan serius kepada kesihatan termasuk risiko strok haba jika pendedahan berpanjangan kepada suhu tinggi. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, situasi itu diklasifikasikan sebagai tahap amaran 2 berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia setakat jam 6 pagi tadi. Menurutnya, gejala cuaca panas termasuk sakit kepala, keletihan, pening, kekejangan otot, mual, risiko dehidrasi atau koma. Kementerian itu menjelaskan semua individu berisiko terdedah, namun golongan seperti kanak-kanak, warga emas dan pekerja luar lebih berisiko mengalami kesan lebih teruk. Setakat semalam, 15 kes penyakit berkait cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Ia termasuk 3 kes strok haba dengan satu daripadanya melibatkan seorang kanak-kanak meninggal dunia akibat terperangkap dalam kenderaan tanpa disedari ibu bapa mangsa. Orang ramai dinasihat mengambil langkah pencegahan bagi mengelak kesan buruk cuaca panas. Agensi kerajaan, institusi pendidikan dan pusat jagaan juga digesa mematuhi langkah sama.